Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita cuba buat siaran langsung dari hotel, dari Swiss Hotel yang terletak di Menara Jam. Ini dari tingkat 36. Saya sedang bersiaran langsung ni dari tingkat 36 dan view ni nampak Mekah, kota Mekah, Baitul Masjidil Haram. Ni kota Mekah, dataran nampak dari tingkat 36. Okey. Inilah rupa Haramain, masjid, tempat tawaf mata. Ketika ini musim panas, tapi suhu dah mula turun sedikit berbanding dengan masa kemuncak haji di Arafah tu, sehingga 48 darjah Celsius, 50 darjah Celsius. Hari ini suhu sudah mula menurun, sudah mula dan ketika ini pukul jam menunjukkan 5:12 petang. Ini keadaan Masjidil Haramain dilihat dari atas bangunan setinggi ni lantai 36 ya. Kita nampak dikelilingi oleh Bukit Bukau, Gunung Ganang. Okey. Tu di bawah ini adalah yang saya besarkan Ini dataran. Dan sekarang ni jamaah masuk ke dalam Masjidil Haram. Dataran nampak tak? Kecil je. Kemudian ada banyak pintu untuk dataran. Dataran ni juga dijadikan tempat solat. Apabila tibanya waktu solat fardu. Sebab di dalam masjid tu, ni dalam masjid ni masjid. Ni tempat di bahagian dalam masjid penuh nanti, yang boleh menampung jutaan jemaah. Dan pada musim haji, jangan lupa kita dapat kemuncak haji itu 2 juta jemaah yang dengan kerajaan Arab Saudi bercadang untuk menaikkan sehingga 3 juta jemaah haji pada satu musim. Dan bahkan untuk masa depan sehingga 7 juta, boleh mampu menampung sehingga 7 juta jemaah haji pada satu masa. Dan banyak lagi pembangunan yang sedang didirikan di sekitar Mekah ini, di sekitar Haramain. Ni kalau di atas kita perhatikan di kawasan Kaabah, tu Kaabah. Walaupun panas tengah hari atau sejuk sebelah pagi ataupun sejuk sebelah malam, Mataf ni dataran dia sejuk. Jadi mozaik lantai tu, walaupun matahari terik, lantai dia tetap sejuk. Kenapa? Sebenarnya dia dibuat daripada mozaik khas. Batu dari
gunung di Greece. Kali ini ramai melakukan tawaf, ada tawaf umrah, tawaf sunat, dan tawaf selamat tinggal. Karena sebahagian daripada jemaah haji sudah mula meninggalkan Mekah untuk kembali ke tanah air. Tempat tawaf ni dia tak pernah sunyi. Cuma dia mungkin beza dari segi jumlah kapasiti jemaah yang tawaf, melakukan tawaf. Dan di sekitar ni, selain daripada di Mataf tu, dalam bahagian masjid ni juga terdapat jemaah yang di bahagian ni. Tapi di bahagian dalam dia sampai lantai tingkat 1, 2, 3, 4. Jemaah melakukan tawaf. Nampak tak ada kenderaan tu? Mengelilingi, dia lawan jam tu, kenderaan. Jenis kenderaan. Ni. Kenderaan, ada banyak kenderaan. Dan di bahagian dalam masjid ni, di sini bahagian dalam juga jemaah melakukan tawaf. Cuma dari segi garis pusat dia agak lebar. Dan perjalanan tu mestinya jauh lah berbanding dengan orang yang sedang tawaf di berdekatan Kaabah itu sendiri. Saya sekarang berada di tingkat 36 di Swiss Hotel. Terdapat banyak hotel di sekitar Menara Jam ni. Kedudukan saya tak bawa tripod sebab kedudukannya agak tidak stable. Goyang. Sementara masih siang, saya akan terus bersiaran
sekarang batuk Di musim biasa selepas musim haji, ramai jemaah batuk sebab pertukaran suhu badan, pertukaran cuaca yang kita sedang beradaptasi dengan cuaca di sini.
Di sekitar ni semuanya tempat solat. Ini tempat solat di bahagian top bumbung bangunan-bangunan. Nanti jika di dalam tu penuh, maka bangunan ni juga dijadikan tempat di bahagian atap ni. Dia adalah setinggi 4 tingkat pada atas tu. Ini juga tempat solat yang mampu menampung jutaan jemaah pada satu-satu masa. Kita sekarang masih bersiaran langsung dari lantai 36, tingkat 36 di Swiss Hotel.
there. How's it going? What's on your mind today? Assalamualaikum, ChatGPT. Hey, it's great to meet you. How can I help you today? Kita Let me know. kita guna bahasa Melayu. Baik, boleh saja. Ya, Kita okey. guna bahasa Melayu. Okey, ChatGPT, sekarang saya berada di hotel berdekatan di kawasan sebenarnya di kawasan Menara Jam lah, Clock Tower di Kaabah di Mekah, di Haramain. Boleh bagi tahu Baik. keluasan kawasan Haramain ni? Boleh. Kawasan Masjidil Haram memang sangat besar. Saya boleh carikan maklumat terkini tentang keluasannya supaya awak dapat gambaran yang lebih jelas. Sekejap ya. Ya, kita akan menggunakan panduan ChatGPT untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan Haramain. Kalau ada apa-apa soalan spesifik tentang Haramain, beritahu saja. Saya sedia membantu. Ya, berapa jumlah jemaah yang dapat ditampung di Masjidil Haram ni untuk beribadah pada satu-satu masa? Berapa jumlah yang mampu ditampung pada satu-satu masa? Masjidil Haram boleh menampung sekitar 3 juta jemaah pada satu-satu masa, tapi jumlah ini boleh berubah bergantung pada situasi semasa dan langkah-langkah keselamatan yang diambil. Boleh sebut nama-nama negara umat Islam Muslim dari negara apa juga yang hadir menunaikan umrah, haji dan ibadah di Haramain? Memang ramai umat Islam dari seluruh dunia datang ke Haramain untuk menunaikan umrah dan haji. Antara negara yang sering menghantar jemaah termasuk Malaysia, Indonesia, Turki, Mesir, Pakistan, India dan banyak lagi negara lain. Setiap tahun jutaan umat Islam dari pelbagai negara berkumpul di sana. Ya, so boleh berikan senarai urutan ranking paling ramai jemaah haji mengikut negara dari besar kepada yang terendah? Menurut maklumat terkini, 10 negara dengan jumlah jemaah haji tertinggi adalah Indonesia, diikuti oleh Pakistan, India, Bangladesh, Nigeria, Iran, Algeria, Turki, Mesir dan Sudan. Jadi memang ramai jemaah dari negara-negara ini yang datang setiap tahun. Berapa jumlah jemaah haji yang datang pada tahun ini, 2025, jumlah jemaah Indonesia? Berapa jumlah? Jadi pada tahun 2025, jumlah jemaah haji dari Indonesia adalah sekitar 221,000 orang yang terdiri daripada jemaah haji regular dan juga jemaah haji khusus. Memang ramai sekali. Kalau Malaysia menduduki ranking keberapa dalam senarai urutan jumlah jemaah haji dari Malaysia? Malaysia berada di kedudukan ke-8 dalam senarai negara dengan jumlah jemaah haji tertinggi pada tahun 2025. Berapa jumlah jemaah haji dari Malaysia menunaikan haji pada tahun ini? Untuk tahun 2025, jumlah jemaah haji dari Malaysia adalah sekitar 31,600 orang. Memang satu angka yang cukup besar.
ChatGPT ceritakan sedikit latar belakang sejarah asal-usul menunaikan fardu haji ni untuk penonton kami faham sedikit berkaitan dengan sejarah dan latar belakang. Sudah tentu, ibadah haji ini sebenarnya sudah diamalkan sejak zaman Nabi Ibrahim AS. Beliau bersama anaknya Nabi Ismail AS membina Kaabah di Mekah. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil manusia supaya datang menunaikan haji. Sejak itu, ibadah haji menjadi rukun Islam kelima dan dilakukan setiap tahun oleh umat Islam dari seluruh dunia. Ya, jadi sejarah haji ini bermula sejak zaman Nabi Ibrahim. Ya, dan betul, memang dari zaman. Ya. Apa peristiwa penting? Peristiwa penting berkaitan dengan ibadah haji. Ada banyak peristiwa penting dalam ibadah haji, contohnya wukuf di Arafah yang merupakan kemuncak haji. Selain itu, ada juga melontar jamrah di Mina, sa'i antara Safa dan Marwah, serta tawaf mengelilingi Kaabah. Semua ini ada makna dan sejarahnya tersendiri. Ini pemandangan pada waktu petang. Ketika ini jam di lokasi pukul 5.30. Sama-sama. Kalau ada apa-apa lagi yang nak ditanya atau nak tahu, beritahu saja. Okey, ChatGPT nanti kita akan bersembang lagi. Bila Pukul 5.39 petang. Perbezaan dengan waktu di tanah air adalah 5 jam. 5 jam. Jadi di Malaysia pada waktu ini adalah 11 malam.